Selamat sejahtera dan salam pengakraban buat semua penonton. Saya Teo Kowi, pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Hari ini, saya amat bertuah kerana ditemani oleh rakan pembelajaran saya iaitu Puan Chawayong, seorang guru dari SJKC bagi mata pelajaran matematik. Dalam sesi kali ini, kami akan mengupaskan satu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, iaitu kemahiran membuat nota terdiri oleh guru untuk persediaan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa anda. Sama-sama. Terima kasih juga kerana menjemput saya untuk berkongsi hari ini. Baiklah cikgu, sebagai permulaan, ramai yang ingin tahu iaitu bagaimanakah sebenarnya cikgu menstrukturkan nota peribadi iaitu personal notes. Cikgu sendiri sebelum memulakan sesuatu bab baharu dalam silibus, dan apakah komponen wajib yang mesti ada di dalamnya? Terima kasih Koi. Bagi saya, sebelum masuk bab baharu, nota peribadi saya wajib ada 3 komponen utama. Iaitu komponen utama standard kandungan SK, standard pembelajaran SP. Ini kompas saya rujukan daripada DSKP. Saya mesti tahu apa destinasi akhir yang murid perlu capai. Peta konsep dan kata kunci keywords, contohnya pecahan, kata kunci seperti penyebut sama permudahan atau pecahan setara akan saya besarkan. Saya juga struktur mengikut hierarki konsep yang paling asas ke asrat. Miskonsep salah faham murid ini paling wajib dalam proses pengajaran matematik. Menarik. Seterusnya, dari segi medium pula, adakah cikgu lebih selesa menulis nota sendiri ini secara tradisional menggunakan buku nota, ataupun cikgu memilih aplikasi digital seperti Notion atau OneNote, dan mengapa? Secara peribadi, saya menggunakan kaedah historik, tetapi medium digital seperti OneNote adalah pilihan utama saya sekarang. Mengapa? Flexibility, profit, matematik banyak melibatkan raja geometri, jadual dan graf. Dengan digital, saya boleh screenshot soalan, mencabar atau gambar raja dari buku teks digital terus ke dalam nota saya. Ciri search, kalau saya nak cari nota tahun lepas tentang isi baru, saya type saja kata kunci. Sangat jimat masa. Elemen tradisional tetap ada. Saya menggunakan tablet dan slivers untuk menulis jalan kerja secara manual dalam aplikasi digital tersebut. Jadi, rasa menulis itu tidak hilang, tetapi penyimpanannya lebih kemas dan sistematik. Faham. Dan sebagai seorang guru matematik, masa pastinya sangat padat dengan pelbagai tugas. Bagaimanakah cikgu menguruskan masa sendiri untuk mengemaskan kini nota sendiri, dan bagaimanakah cikgu menukar maklumat kompleks daripada buku teks menjadi singkatan ataupun kod visual yang mudah untuk rujukan pantas cikgu semasa mengajar? Tentang masa, jujurnya tiada masa khas yang panjang. Saya amalkan prinsip sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Biasanya saya peruntukkan 15 minit setiap hujung minggu untuk kemas kini nota bagi bab minggu seterusnya. Atau saya membuat nota refleksi ringkas 5 minit sejurus selepas tamat kelas hari tersebut mengenai penukaran maklumat. Kompleks pula, matematik sebenarnya adalah bahasa simbol. Saya suka menggunakan teknik kod warna. Warna merah untuk formula penting. Contohnya luas, panjang, kali lebar, manakala warna hijau untuk langkah penyelesai. Dan inilah soalan akhir mengenai nota sendiri ini, cikgu.
Bagaimanakah nota peribadi ini membantu cikgu mengekalkan aliran pengajaran di dalam kelas dan tanpa perlu kerap merujuk kepada buku teks, dan pernahkah nota peribadi ini diubah formatnya secara spontan di babak putih apabila mendapati murid sukar memahami topik-topik tersebut? Nota peribadi ini sebenarnya bertindak secara cheat sheet atau pelan pandu arah saya. Di dalamnya saya suka tulis susunan aktiviti. Contohnya pilih 5 minit set industri guna quiz card, 10 minit tunjuk cara dan 15 minit latihan perkumpulan. Jadi maka saya cuba perlu imbas nota 1 saat. Saya dah faham fasa terusnya, tetapi tanpa perlu pegang buku teks yang tebal. Aliran kelas jadi sangat lancar. Pernah tak ubah format spontan? Selalu, terutama dalam matematik SJKC di mana pemahaman konseptual sangat ditekankan. Contohnya, saya rancang nak ajar konsep penterapan guna kaedah bentuk lazim berasaskan nota saya. Tetapi bila nampak murid keliru, saya terus tukar strategi di papan putih secara spontan saya lukis belajar blok modal baru atau guna kaedah kisi. Nota peribadi saya memberi saya keyakinan untuk fleksibel sebab saya dah faham asas topiknya dengan kubu. Luar biasa perkongsian daripada cikgu. Dan sebagai penutup pada sesi ini, melalui konsep rakam pembelajaran ataupun learning partnership kita hari ini, apakah nasihat atau refleksi utama cikgu kepada kami sebagai bakal pendidik dalam menguasai kemahiran membuat nota ini? Seorang guru yang bersedia di belakang dapur akan kelihatan hebat di depan kelas. Nasihat saya kepada Koi dan semua bakal pendidikan, jangan pandang remeh kemahiran membuat nota kendiri. Jangan sekadar menyalin semula buku teks. Buatlah nota yang mempunyai jiwa dan gaya mengajar kamu sendiri. Matematik bukan subjek untuk dihafal, tapi untuk difahami. Apabila kamu mahir menstruktur nota sendiri, kamu sebenarnya sedang meringankan beban kognitif murid-murid kamu di dalam kelas nanti. Teruskan usaha, kamu bakal menjadi guru yang hebat. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kesimpulannya, nota kendiri guru bukan sekadar ringkasan teks sahaja, tetapi ia adalah peta strategi seorang guru untuk memastikan ilmu dapat disampaikan dengan lancar dan berkesan. Itu sahaja perkongsian kami untuk video dokumentasi kali ini, dan semoga ini memberikan manfaat kepada semua, dan sekian, terima kasih. Sama-sama Koi.